you to trust me. Adik! Adik! Wah! 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 Tangan kita! Oh! Hello adik-adik sekalian. So welcome back to my YouTube channel. Ambitious Guys. Kali ini kita akan bermain game Roblox, bukan plop-plop guys. Oh, intro akhir Zulkifli Gaming. Alright, jadi dalam video kali ini kita akan kembali lagi bermain game Poppy New Time. Sebelum aku start main game Poppy New Time ni, macam biasa, korang semua jangan lupa tekan dulu button like tu guys. Pastikan video ni dapat 1000 like lebih. Dan jangan lupa tekan button subscribe tu guys, supaya aku ni semangat lagi untuk upload konten-konten yang lebih menarik untuk korang semua. Dan jangan lupa turn notification guys, sebab setiap hari aku akan upload video-video yang menarik untuk korang semua. Dan jangan lupa share guys, supaya aku lebih berkembang lagi di masa akan datang. Kita akan sambung balik guys main game Poppy. Sekejap, tahan sikit boleh? Okay. Kita akan sambung balik guys main game Poppy Playtime Chapter 2. Macam korang tengok dekat episod sebelum ni, korang dah tengok bukan episod Chapter 1 kalau korang tengok episod yang sebelum ni. Kalau korang tak tengok lagi Poppy Playtime Chapter 1, korang boleh tekan link dekat description di bawah. Tanpa banyak basi lagi, mari kita play. Alright. Ini chapter 1 je. Kalau korang tak tengok lagi chapter 1, korang boleh tengok link dekat description. Berapa kali aku nak cakap ni? Alright. Inilah dia chapter 2. Dengar cerita guys, dekat chapter 2 ni akan ada Mami leg long leg lang leg. Okay. Play. Dalam game chapter 2 kali ni, sayang sekali tak boleh main multiplayer guys. So buat korang semua yang tadi join tu, minta maaf, tidak boleh main multiplayer. Susah betul nak cakap. A few moments later. Alright guys, kita kembali macam di episod sebelum ni. Kalau korang semua yang tak tengok lagi chapter 1, saya ceritakan balik. Kita melepaskan Poppy guys dekat sini. Alah, korang tahulah guys Poppy tu siapa, betul tak guys? Sebab itulah nama game ni Poppy Playtime. Sebab yang jahat ni sebenarnya Poppy tu guys. Oh no. Alright. Sekejap, ni kenapa? Mana tangan kita? Tak tahu. Okey, ada tangan kita, ada tangan kita. Ya kan, tak ada tadi tangan kita. Okey. Bagaimana ni? Kita ikut je lah guys, ada jalan. Oh, jalan mati. Sini. Oh, ada pintu. Balik kita dekat dalam kilang ni guys. Itulah guys, aku pelik. Ini sebuah rumah tau, padahal kita dekat kilang mainan. Asal kilang mainan ada rumah pula kat sini? Tak apalah guys. Alright. Hagi-wagi guys. Macam episod sebelum ni guys, hagi-wagi. Ui, dinosaur guys comel guys tak ada seram-seram apa pun. Stairway, okey. Okey, tak boleh buka yang ni. Okey, tak boleh buka. Korang dengar tak guys? Aku dengar ada orang cakap this way. Aduh. Oh, buka. Tak boleh buka lah guys. Ada mainan. Oh, ni. Tak boleh lah guys. Oh, sini. Keep going. Aduh. Okay. Weh. Macam mana ni? Weh. Oh, macam tu. Dah gayut-gayut macam ni pula dah.
Oh, benda ni lah guys yang kita tengah pakai sekarang ni. Press here. Ini apa tu? Mama beda. Gatal. Aku tak bercakap dengan dia kot. Okey. Alih-alihkan dulu tong-tong ni guys. Tangan kita. Alright, boleh buka pintu ni guys. Ada kunci. Dapat kunci baru kita boleh buka pintu yang tadi tu guys. Okey. Mantap. Wish, nak hujan lah guys. Alhamdulillah hujan juga. Malaysia dah lama tak hujan ni guys. Oh, kejap. Nanti kita buka pergi sana. Apa benda ni? Asal ada bunga? Ada ni kaset ni untuk inilah kan. Pasang kat sini. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, Dia sensor tu mukanya. his sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Popinya guys. Patung popinya. Working overtime relentlessly in an attempt to continue Ini dinosaur yang kita nampak tadi. surprise. Alright, okay. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 1900 berapa guys? Okey, ni ada gambar guys. Dinosaur. Ni budak-budak yang lukis lah guys. Poppy. Ada Huggy-Wuggy. Yang warna pink ni ada Huggy-Wuggy dengan Kissy-Missy. Ni Kissy-Missy dia guys. Okey. Siapa pula lah yang merempit dekat rumah aku ni? Ada lubang lah guys. Tak boleh buka situ. Okey. Ada ruangan ventilasi dekat sini. Tempat ni. Wow! Kau ni buat terkejut aku je lah. Inilah guys, Poppy dia guys. Yang aku lepaskan dia yang di episod sebelum ni tu guys. Oi, engkau dah terkejutkan aku, lepas tu kau nak minta maaf. Tak ada. Apa guys? Kita start guys. Tapi comel guys muka dia guys. Tapi menyeramkan pun ada. Asal mata dia merah macam tu? Seram banget. Okey. Tu suruh kita ni. Okey. Nice. I wanted to thank you for freeing me. I was stuck in there for so long. Thank you. I'd like to pay you back. Kau nak gimana? There's a train station nearby. It needs a code. Woi, kau nak gimana? Woi. We're gonna get out of here. Dia As soon as you get on up here,
Oh, dia ucap terima kasih sebab aku lepaskan dia. Tapi aku nak pergi mana? Weh, sabarlah Jack, tunggu aku weh. Weh. Sejak bila kau ke atas tu, ya Allah? Weh, macam toyol lah aku tengok. Weh. Oh, dia suruh aku ni. Okey. Okey. Hai. Buat terkejut aku je lah si Poppy ni guys. Comel tapi kalau buat terkejutkan orang janganlah macam tu. Wah! Weh, sabarlah. Woi. Sabarlah. Ya Allah, engkau kecil kau muatlah dalam ni, aku besar gedabak weh. Ya Allah, ya lah suka terkejutkan orang. Ya Allah, budak ni. Okey, dia suruh kita datang sini tadi. Hai. Poppy. Wish, dalamnya. Ini kalau jatuh mati ni. Okey. Tak boleh masuk. Oh, pintu ni. Weh, budak! Macam mana kau dah boleh sampai sini dulu? Weh! Listen, I'm going to need you to trust me. Wah! Adik! Adik! Weh! Weh, Poppy! Adik! Oh no! Adik kita jatuh, guys! Weh, lepas tu kita nak buat apa? Weh, jatuh mati kan? Weh! Mami long leg, weh, tarik dia! Weh. Macam mana ni? Adik kita, weh! Adik lah sangat! Masuk nak apa? Masuk dalam ke? Weh, no! Oh. Tak. Memang masuk dalam. Uish, naik gelongso lah, guys! Weh, turun gelongso, naik gelongso pula. Okay. Dekat mana ni guys? Oh, inilah gelongso kita turun tadi. Weh, asal macam ni? Kita boleh nampak kat situ lah guys. Oh, ini lag lagi ni guys. Biasalah guys, game Roblox, game cetak rompak kan. Weh, macam mana kita nak lalu situ? Boleh ke? Oh, boleh. Okey. Oh, terapung guys, terapung. Tak apalah guys, buruk punya game. Game tak siap ni guys. Okey. Weh. Macam mana ni? Tak boleh lah guys. So betul lah macam ni. Sekejap. Sabar jap. Ini dia bodoh sikit. Sabar jap. Lepas tu? Weh, terbalik. Sekejap. Aku macam mana? Okay. Aku tengok orang lain dia buat macam ni. Okay. Okay, dia macam ni. Lepas tu macam ni. Oh, macam ni guys. Alright.
Macam tu guys. Alright. Macam tu. Okay. Nice. Lepas kita dapat ni, barulah terbuka pintu yang ni. Game station. Wow. Okay. Baru kita boleh masuk. Alright. Tangan warna merah. Merah eh? No. Weh, tangan kita. Apa tu guys? Weh, Poppy. Mami relax. Now, how is that fun? Weh. Then, why don't you Weh. Weh. still it will be just like old times. And if you win all three games, No. Poppy. loves that idea. Poppy. You're going to have so much fun. Head to musical memory, and mommy will get things started. Poppy. And eat your insides while you're still alive. Weh. Weh. Yang jahat sebenarnya bukan Hagi-Wagi ke? Dia ke yang jahat sebenarnya? Lepas tu macam mana weh? Weh, tangan merah kita tak ada. Tu aku pelik tu. Macam mana kita nak buka tangan merah kita tak ada weh? Tak ada tangan biru je. Ya Allah, penat-penat kita dapatkan tangan merah tu, dia curi macam tu je. Ya Allah, betul-betul nasib malang merah ni ya. Playtime. Wow, banyak karakter rupanya guys. Poppy, Mami Longleg, Kissy Missy, Hagi-Wagi. Lepas tu ada ni siapa ni? Oh, ada yang dinosaur tadi. Oh, diorang satu keluarga ke? Comel guys Playtime. Oh, buka ni ya. Apa ni? Oh, lepas ni guys akan ada satu raksasa yang baru, tak silap aku, yang dekat chapter 2 ni. Tak silap aku lah, dekat chapter 2 ni kita banyak raksasa guys. Lepas tu itu je ke bunyi yang kau ada? Dah. Cukup. Okay. Alright. Ni? Tak boleh guys. Oh, tangan warna hijau guys. Aku ingat. Dekat chapter 2 ni kita kena ambil tangan warna hijau. Okay. Oh, kita buka pintu ni guys. Welcome to the game station. I'm Stella, and we've got 3 Tak boleh buka pun. super fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs, and we'll start by playing musical memory. See you in a bit. Hah? Tak. Ending dia tak macam ni tau. Lah. Part 1 ke rupanya? Oh, part 1. Part 1 rupanya guys. Maknanya ada part 2 lah ni. Oh, part 2 dia tak update lagi lah maknanya. Kalau tak habis lagi, aku tak adalah main. Aku tunggulah part 2 dulu ke, barulah aku main. Ya Allah. Alright lah guys. Okay, dah cukup. Dah habis lah ni kiranya.
Oh, dah habis dah ni kiranya. Dah habis dah ni kiranya. Alright guys. Sampai di sini dulu lah guys untuk video kita kali ni guys. Poppy New Time chapter 2 part 1. Alright guys, tunggu nanti kalau ada part 2 baru aku sambung balik main guys. Alright. Okay guys, sampai di sini dulu lah untuk video kita kali ni guys. Korang jangan lupa tekan button like, tekan button subscribe, dan jangan lupa turn notification guys. Sebab apa? Sebab setiap hari aku akan upload video-video yang menarik untuk korang semua. Dan pastikan video ni dapat 1000 like lebih supaya aku bolehlah main lagi Poppy New Time ni. Kalau tak 1000 like lebih, aku takkan main lagi chapter 2 part 2. Okay? Alright. Bye-bye. Assalamualaikum.